10 prinsip kewangan bagi siapa yang berumur 40-an macam saya. Ini bukan lagi waktu untuk anda relax. Jika anda masih tiada tabungan, hutang masih banyak dan pendapatan masih lagi tahap kais sebulan makan sebulan, anda wajib belajar ilmu kewangan secepat mungkin dan perbaiki kewangan anda dengan segera. Selagi anda masih ada kudrat untuk bekerja dan berusaha, masih belum terlambat lagi. Tapi kaedah ini tak ada jalan pintas. Buat perkara yang betul dari sekarang, dalam masa 5 ke 10 tahun akan datang, kewangan anda pasti akan bertambah baik. Saya kongsikan 10 prinsip kewangan yang wajib anda ikut. Yang pertama, disiplinkan diri menabung sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan setiap bulan. Yang kedua, simpan dahulu baru belanja selebihnya. Jangan tunggu duit lebih baru nak menabung. Yang ketiga, sentiasa hidup di bawah baras kemampuan. Bukannya ikut kemampuan, apatah lagi ikut kemahuan. Yang keempat, berpada-pada dengan hutang. Jangan sesekali berhutang, kecuali pada perkara yang benar-benar jadi keperluan mendesak. Yang kelima, jika perlu membeli sesuatu dan perlu bayar secara ansuran, bermakna anda masih belum mampu. Menabung dulu, bila duit cukup baru beli. Yang keenam, jangan sesekali melabur, kecuali guna duit lebihan daripada 6 ke 12 bulan tabungan. Selagi belum cukup tabungan, fokus tambah tabungan terlebih dahulu. Yang ketujuh, pelaburan yang terbaik adalah ilmu. Baca buku dan hadir seminar kewangan. Jangan berhenti menambah ilmu kewangan dan juga kekayaan. Yang ke-8, join circle yang betul. Circle yang sentiasa obses untuk tambah tabungan, bina kekayaan dan lupuskan hutang. Circle ini yang akan menentukan masa depan anda. 9, sentiasa tingkatkan pendapatan. Pelbagaikan pendapatan untuk tambah tabungan. Jangan bergantung kepada satu pendapatan sahaja. Dan yang terakhir, setiap kali pendapatan bertambah, tambahlah tabungan. Jangan sesekali gunakan kenaikan gaji untuk menambah hutang. Semoga perkongsian saya memberi manfaat. Teruskan follow saya untuk lebih ilmu emas dan kewangan.